Semua orang kenal Spider-Man, tapi ada beberapa fakta tentang watak ini langsung tak pernah ditunjukkan dalam filem. Yang terakhir mungkin paling yang mengejutkan. Spider-Man pernah ada 6 tangan dalam komik. Peter Parker pernah cuba menghilangkan kuasa labah-labahnya menggunakan serum eksperimen, tapi eksperimen itu gagal dan menyebabkan dia tumbuh 4 tangan tambahan dan menjadikan jumlah keseluruhan 6 tangan. Nombor 2, Spider-Man pernah menjadi ahli Fantastic Four. Spider-Man pernah menyertai Fantastic Four sebagai ahli sementara selepas salah satu seorang ahli meninggalkan pasukan. Ketika itu nama pasukan ditukar kepada Future Foundation. Nombor 3, Peter Parker pernah menjadi CEO syarikat teknologi. Peter bukan sekadar seorang pelajar atau jurugambar. Dalam komik, dia pernah memiliki syarikat teknologi bertaraf antarabangsa bernama Parker Industries. Nombor 4, Spider-Man pernah memakai simbiot lebih lama daripada yang disangka. Sebelum Venom wujud, Peter menggunakan suit simbiot hitam untuk tempoh yang agak lama. Dia menyangka ia hanyalah kostum yang baru, sedangkan ia sebenarnya makhluk hidup yang perlahan cuba bergabung dengannya. Nombor 5, Spider-Man pernah menjadi Captain Universe. Peter Parker pernah dipilih oleh Enigma Force, satu kuasa kosmik yang menjadikan Captain Universe. Dalam bentuk ini, kuasanya meningkat berkali ganda sehingga mahu mengalahkan musuh pada tahap yang kosmik. Nombor 6, Spider-Man pernah menjadi Ghost Rider. Dalam cerita alternatif Marvel, Peter Parker pernah bergabung dengan kuasa Ghost Rider, menjadikan seorang Spider-Man dengan kuasa api neraka, rantai mistik dan penentai antara versi Spider-Man yang paling ganas yang pernah wujud. Daripada semua fakta ini, yang mana baru pertama kali korang tahu?